Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir ke webinar kami yang bertajuk Isu Kemahiran Bahasa dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya, Nur Nazia binti Rizam bersama dua lagi rakan saya iaitu Nurul Izzah dan Siti Nur Fazrin akan mengupas beberapa isu penting berkaitan penguasaan bahasa Melayu di peringkat awal pendidikan. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa pengantara utama dalam sistem pendidikan dalam negara kita. Namun, masih terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam menguasainya. Webinar ini akan membincangkan 4 isu utama iaitu kesalahan sebutan dan intonasi, kesalahan penggunaan kata ganti nama dan kata tugas dan penggunaan dialek. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan dengan isu yang pertama. Okay. Slide seterusnya. Okay. Isu pertama kita akan membincangkan mengenai kesalahan sebutan dan intonasi. Pertama sekali, mari kita fahami apakah maksud sebutan dan intonasi itu sendiri. Sebutan merujuk kepada cara kita menyebut atau mengucapkan sesuatu perkataan dan intonasi pula ialah ialah naik dan turun nada suara ketika bercakap. Sama ada kita sedang bertanya, memberi arahan, menzahirkan emosi atau menyampaikan cerita. Ibarat melodi dalam bahasa lah boleh dikatakan. Intonasi memberi jiwa kepada apa yang kita ucapkan. Namun begitu dapat dilihat dalam kalangan kanak-kanak di zaman sekarang, kita sering mendengar mereka menyebut kesalahan bahasa seperti menyebut tidak, bagi tidak, nak gi, bagi nak pergi, atau menyampaikan ayat seperti saya makan nasi dalam nada yang mendatar seperti robot tanpa intonasi dan tanpa perasaan. Jadi saya nak ajak kita semua yang berada dalam webinar ni, cuba kita sama-sama baca ayat ni. Saya makan nasi. Okey. Sekarang bayangkan pula anda marah, ucapkan ayat yang sama dengan nada yang marah. Jadi nampak tak bagaimana intonasi ni boleh mengubah rasa dan makna. Jadi ia menunjukkan bahawa intonasi ni memainkan peranan yang penting untuk memastikan komunikasi ni dapat dijalankan dengan baiklah dan dengan lancar. Dan antara punca-punca kesalahan sebutan dan intonasi adalah pengaruh daripada persekitaran, terutamanya ahli keluarga. Kanak-kanak ni ialah peniru semula jadi seperti yang kita tahu. Mereka ni dilahirkan dalam keadaan yang masih suci. Kata pepatah Inggeris, children see, children do. Jika ibu bapa atau penjaga bertutur menggunakan logat, dialek atau bahasa rojak secara berterusan, maka anak-anak akan terus menirunya tanpa mereka sedari. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak ni mereka ibarat kain putih. Jadi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka nampak, mereka akan ikut. Punca yang kedua pula adalah kurangnya pendedahan kepada bahasa standard yang betul. Dalam era digital ini, kanak-kanak banyak terdedah kepada pelbagai kandungan hiburan di media sosial dan YouTube. Malangnya, tidak semua kandungan ini menggunakan bahasa Melayu standard. Terdapat kajian yang dilakukan oleh Muhammad Saleh dan rakan-rakannya pada tahun 2021 menunjukkan hanya 3 daripada 10 video paling popular untuk kanak-kanak prasekolah menggunakan sebutan yang betul secara konsisten. Jadi di sini menunjukkan bahawa pembikin video atau pembuat video juga perlulah memastikan bahasa-bahasa yang digunakan adalah bersesuaian untuk pembesaran kanak-kanak dan perkembangan bahasa mereka. Dan punca yang ketiga adalah
kanak-kanak masih belum mahir membezakan fungsi-fungsi ayat. Mereka tidak dapat mengenal pasti bila untuk menaikkan nada atau menurunkan nada. Selalunya menaikkan nada ni adalah apabila bertanya, dan menurunkan nada ni pula apabila untuk membuat kenyataan. Ini adalah satu kemahiran yang sangat-sangat penting dan perlu diajar dan diasah. Bukannya sesuatu perkara yang akan berlaku secara automatik. Jadinya pihak sekeliling perlulah peka mengenai perkara tersebut supaya kanak-kanak ni dapat mengenal pasti cara untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Dan apakah kesannya terhadap pembelajaran? Mungkin ada yang menganggap perkara ini adalah remeh, macam yelah intonasi dan bahasa tidak akan mendatangkan apa-apa keburukan. Tapi sebenarnya kesalahan kecil ni boleh memberi kesan yang besar kepada perkembangan bahasa dan pembelajaran secara keseluruhan. Pertama, ia boleh menyebabkan salah faham dan dalam komunikasi. Sebagai contohlah kan, kalau ada seorang kanak-kanak ni dia berkata, cikgu datang, tanpa intonasi tanya ataupun seru, kita tak tahu sama ada dia ni sebenarnya tengah buat kenyataan ataupun cuba untuk bagi tahu sesuatu yang penting. Jadi di situ akan berlakunya perselisihan faham. Yang kedua, ia boleh menjejaskan kemahiran membaca dan menulis mereka. Kanak-kanak yang tidak biasa dengan bunyi dan irama bahasa akan sukar untuk memahami struktur ayat, mengeja atau menyampaikan makna dengan tepat secara bertulis. Jadinya bila mereka mendengar arahan ataupun semasa berada di dalam kelas, katakanlah sebagai contoh, cikgu suruh mengeja ayam tapi dia tak memahami bunyi dan irama tersebut. Jadi ini akan menyukarkan mereka untuk mengeja perkataan tersebut. Dan yang ketiga, tabiat ini boleh berkekalan dan sangat sukar untuk diperbetulkan apabila mereka semakin meningkat usia. Seperti yang kita tahu, lidah yang terbiasa sukar untuk diruntul. Sebab itu penting untuk memperbetulkan sebutan tu sejak daripada awal lagi. Ini boleh diibaratkan macam belentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi bagi perkara ini perlu diatasi daripada awal lagi. Sekiranya kita nampak anak-anak kita tu sebut perkataan dengan pelat, kita boleh ubah daripada awal. Jadi daripada masalah-masalah yang kita hadapi ni, apa yang kita boleh lakukan? Apakah cadangan penyelesaiannya? Pertama sekali, guru dan ibu bapa mestilah menjadi model bahasa yang baik, di mana mereka menggunakan bahasa Melayu standard semasa berinteraksi dengan anak-anak. Biar mereka dengar sebutan yang betul setiap hari, kerana pendengaran ialah pintu pertama kepada pembelajaran bahasa. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang menyeronokkan. Aktiviti seperti nyanyian, bercerita, bermain peranan dan sajak adalah sangat berkesan dalam melatih intonasi. Contohnya dalam lagu Kepala Bahu Lutut Hati, kanak-kanak secara tidak langsung mempelajari rumah dan naik turun suara. Daripada situ bukan sahaja dapat mempelajari bahasa, tetapi dapat meningkatkan perkembangan fizikal mereka, dan secara tidak langsung mereka dapat mengenal tentang tubuh badan mereka. Yang ketiga, menyediakan sumber pembelajaran yang berkualiti. Pilih rancangan TV atau video yang menggunakan bahasa yang betul seperti Upin Ipin dan Didi and Friends, atau saluran pendidikan di TV OK. Aplikasi seperti KPM E-Didik, Dunia Si Kecil atau Marble Kids juga sangat membantu dengan bimbingan orang yang sepatutnya seperti ibu bapa ataupun guru. Dan yang keempat, melakukan aktiviti sebutan berulang seperti latih sebut bunyi awal atau mimik suara haiwan untuk memupuk keseronokan dalam belajar. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak ni, kanak-kanak di peringkat awal ni, kita tidak boleh memberikan apa-apa sebarang tekanan pembelajaran, supaya kanak-kanak ni sendiri berasa belajar ni adalah suatu perkara yang menyeronokkan. Sekiranya kita pressure mereka ataupun memberi tekanan kepada mereka untuk menyebut perkataan tersebut tanpa melakukan apa-apa aktiviti menarik, ini akan menimbulkan perasaan tidak seronok semasa belajar.
kajian terdapat sebuah kajian yang dilakukan oleh Kamarul Zaman dan rakan-rakan pada tahun 2020 membuktikan bahawa kanak-kanak ni akan lebih cepat menguasai sebutan yang betul bila aktiviti yang dilakukan tu melibatkan pergerakan dan juga permainan. Jadinya saya boleh simpulkan bagi isu ini adalah sebutan dan intonasi bukan sekadar soal betul atau salah, tetapi tentang bagaimana kanak-kanak itu belajar untuk berfikir, berinteraksi dan menyampaikan emosi mereka dengan berkesan. Sebutan yang betul menjadikan bahasa indah, manakala intonasi yang betul pula menjadikan bahasa hidup. Sebagai guru dan penjaga, marilah kita tidak hanya menekankan apa yang disebut, tetapi juga bagaimana cara ia disebut dengan betul. Kerana dalam dunia komunikasi bukan hanya kata-kata yang penting, tetapi bagaimana ia disampaikan. Jadi untuk isu yang pertama itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Apa jadi? Bismillah. Dengar tak? Okey. Terima kasih Najla. Okey, kita teruskan ke isu yang kedua, iaitu kesalahan penggunaan ganti nama dan juga tata tugas dalam kalangan kanak-kanak. Okey, seperti kita tahu, isu ini nampak je kecil, tetapi jika tidak ditangani, ia akan boleh memberi kesan jangka panjang terhadap penguasaan tata bahasa dan kebolehan berkomunikasi secara formal. Pertama, mari kita lihat kata ganti nama, kesalahan kata ganti nama yang pertama. Okey. Aku, contoh kesalahan yang pertama ialah aku dalam situasi formal. Okey, seperti kita tahu, ini termasuk perkataan seperti saya, awak, kami dan juga mereka, engkau dan sebagainya. Ia digunakan untuk menggantikan nama orang ataupun benda dan penting untuk menyusun struktur ayat. Okey, kesalahan ini contohnya bercakap dengan guru. Contoh kan, aku dalam situasi formal, contoh aku tak tahu cikgu. So ini tidak boleh dibiasakan oleh kanak-kanak. So kita perlu ajar kanak-kanak dengan menggunakan saya ataupun sebagainya yang lebih sopan. Yang kedua ialah dia makan saya nasi. Okey, yang maksud sebenarnya ialah dia makan nasi saya. Kadang-kala kanak-kanak ni mengabaikan penggunaan kata ganti sepenuhnya dan ini akan menyebabkan ayat menjadi tidak lengkap ataupun kabur. Okey, bagi kata tugas pula, seperti kita tahu, kata tugas ini ialah perkataan yang menghubungkan, menerangkan atau memberikan makna kepada kata nama dan juga kata kerja. Sebagai contoh, di, ke, dari, pada dan juga sebagainya. Okey, sebagai contoh kesalahan yang sering berlaku ialah saya pergi ke sekolah di bas. Yang sepatutnya dengan bas ataupun naik bas. Saya pergi ke sekolah naik bas ataupun saya pergi ke sekolah dengan bas. Selain itu ada juga kesalahan seperti dia bagi saya makan ayam. Kadang-kadang ayat ini tidak jelas. Adakah maksudnya dia menyuruh saya makan ayam ataupun dia memberi saya ayam? Okey. Oleh itu terdapat punca isu ini sering berlaku kerana 3 punca utama ni. Yang pertama ialah kurang pendedahan kepada bahasa standard, iaitu sama ada di rumah ataupun di media yang mereka tonton. Contohnya kurang pendedahan kepada bahasa Melayu standard kan. So macam dekat apps seperti YouTube Kids yang ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, tapi mereka untuk memilih bahasa Inggeris. So kita sebagai guru ataupun ibu bapa perlulah awasi mereka untuk menonton video yang mengenai bahasa Melayu sahaja. Yang kedua ialah
peniruan bahasa sekeliling, iaitu peniruan pertuturan orang dewasa ataupun rakan sebaya yang juga tidak mengutamakan struktur yang formal. Dan yang ketiga, tidak faham fungsi kata. Kanak-kanak ini belum memahami sepenuhnya fungsi setiap jenis kata dalam ayat. Contohnya, perbezaan antara dia dan awak atau penggunaan ke berbanding dari. Okey. Baiklah, kesan utama daripada kesalahan ini ialah kanak-kanak ini sukar untuk membina ayat yang lengkap dan juga gramatis. Ini akan menyebabkan kanak-kanak sukar untuk bercakap dan juga menulis dalam bahasa Melayu. Yang kedua, kesalahan berulang dalam penulisan. Seperti terutama semasa menulis ayat ringkas, karangan pendek ataupun email formal semasa peringkat sekolah rendah kelak ataupun sewaktu kanak-kanak mereka tidak dapat menulis dengan bahasa Melayu yang betul. Dan kesan yang ketiga ialah lemah dalam tata bahasa yang membolehkan ataupun yang menyebabkan kanak-kanak ini ketinggalan dalam subjek-subjek lain yang memerlukan kefahaman bahasa seperti sains dan juga lain-lain. Okey. Setiap kesan dan punca mestilah ada cadangan dia untuk mengatasi masalah ini. Okey, cadangan untuk atasi isu ini ialah, yang pertama ialah peneguhan secara lembut dan juga konsisten. Oleh itu, guru dan ibu bapa tidak perlu untuk menegur dengan keras, sebaliknya bantu untuk membetulkan dengan memberikan contoh yang betul kepada kanak-kanak. Yang kedua ialah permainan bahasa interaktif seperti roda kata ganti, teka siapa bercakap dan juga kad padanan antara gambar dan juga kata-kata. Dan yang ketiga ialah melaksanakan aktiviti membina ayat secara berpasangan ataupun berkumpulan. Contohnya guru akan memberikan guru memberikan gambar situasi seperti sekolah, rumah ataupun taman permainan, dan murid perlu membina ayat yang lengkap untuk menggunakan kata ganti dan juga kata tugas dengan betul. Dan cadangan yang keempat ialah mewujudkan penjurusan bahasa di pusat pembelajaran, contohnya di dinding interaktif dengan poster yang menunjukkan penggunaan betul setiap jenis kata-kata. Yang penting kita perlu membudayakan penggunaan bahasa standard sejak awal supaya struktur ayat ini akan menjadi biasa dan sebati dengan mereka dalam pertuturan harian mereka. Baiklah, kita pergi ke isu yang ketiga. Okey, isu yang ketiga ialah pertukaran dan pencampuran kod. Okey, dengan isu ini kita sangat biasa berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang membesar dalam persekitaran dui bahasa atau multibahasa, iaitu pertukaran dan pencampuran kod. Okey, apakah maksud pertukaran kod ni? Ini merujuk kepada situasi di mana kanak-kanak menukar daripada satu bahasa ke satu bahasa lain dalam satu perbualan ataupun satu ayat. Okey, pencampuran kod pula ialah apabila dua bahasa digunakan dalam satu ayat yang sama. Okey, contoh, I want to makan nasi. Contoh lagi satu ialah saya nak go outside. Fenomena ini tidak semestinya menunjukkan kelemahan, malah sesetengah pakar melihatnya sebagai bukti fleksibiliti bahasa. Tetapi dalam konteks pendidikan awal, pencampuran kod secara tidak terkawal akan membawa implikasi yang negatif kepada kanak-kanak tersebut. Baiklah, punca utama isu ini berlaku ialah pendedahan kepada dua bahasa. Contohnya, kanak-kanak ini diajar bahasa Inggeris di rumah, tetapi di sekolah mereka menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, pengaruh media dan juga teknologi ataupun peranti. Peranti seperti tablet, laptop dan sebagainya.
Okey, rancangan kanak-kanak permainan atas talian dan juga video YouTube biasanya menggunakan bahasa Inggeris. So mereka akan tidak terdedah dengan bahasa Melayu. Okey, yang ketiga, gaya komunikasi ibu bapa yang mencampurkan dua bahasa. Contohnya, adik, come sini. Mama nak tengok homework. So ibu bapa perlulah memainkan peranan dengan menggunakan satu bahasa saja untuk bercakap dengan mereka. So bila ibu bapa cakap macam adik come sini tu kan, macam diorang akan terbiasa dengan perbualan harian mereka dengan mencampurkan dua bahasa ini. Okey. Apakah kesan negatif kepada perkembangan bahasa kanak-kanak ini? Yang pertama ialah keliru pilih bahasa ikut konteks. Okey, kanak-kanak akan jadi keliru. Contohnya, mereka bercakap dalam campuran bahasa kepada guru walaupun tahu situasi itu dalam situasi yang formal. Yang kedua, mereka kurang yakin untuk menggunakan BM bahasa Melayu sepenuhnya. Okey, kerana kanak-kanak ini belum biasa dengan struktur penuh ayat. Yang ketiga ialah sukar untuk membina ayat penuh dalam satu bahasa. Dan ini akan memberikan kesan yang besar kepada penulisan ataupun komunikasi kanak-kanak tersebut di kemudian hari. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada cadangan. Cadangan strategi untuk membendung masalah ini. Yang pertama ialah mewujudkan zon bahasa. Contohnya di rumah, ada waktu khusus hanya berbahasa Melayu dan di sekolah ataupun tadika, tetapkan untuk mereka waktu membaca, waktu bermain ataupun waktu menyanyi dalam bahasa Melayu yang sepenuhnya. Yang kedua, membaca bersama fokus satu bahasa. Okey, galakkan aktiviti membaca bersama. Okey, contohnya membaca buku cerita bahasa Melayu setiap malam ataupun bercerita semula menggunakan ayat sendiri dalam bahasa Melayu. Yang ketiga ialah guru perlu konsisten untuk menggunakan bahasa Melayu standard kepada kanak-kanak walaupun murid akan bertanya dalam bahasa lain. Oleh itu, guru perlulah balas semula dalam bahasa Melayu dan perlahan-lahan akan mengajar ayat alternatif kepada kanak-kanak tersebut. Yang ketiga ialah baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya akan teruskan kepada isu yang keempat. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Izzah dan Nazla atas perkongsian sebentar tadi. Jadi sekarang saya akan teruskan dengan isu yang terakhir dalam sesi webinar kita, iaitu berkenaan dengan penggunaan dialek dalam kanak-kanak, dalam kalangan kanak-kanak. Saudara dan saudari yang saya hormati, dialek ialah cara pertuturan yang berbeza mengikut negeri atau daerah. Di Malaysia, kita ada pelbagai dialek seperti dialek Kelantan, dialek Kedah, Sabah, Sarawak dan banyak lagi. Dialek ini sebenarnya adalah sebahagian daripada budaya dan identiti masyarakat kita dan ianya tidak salah. Namun, dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, kita perlu beri perhatian kepada penggunaan bahasa Melayu standard, iaitu bahasa yang digunakan secara rasmi dalam sistem pendidikan kita. Masalah ini mula timbul apabila kanak-kanak terlalu biasa menggunakan sehingga mereka sukar untuk menguasai bahasa Melayu standard dengan baik. Contoh berikut adalah beberapa kesalahan penggunaan dialek oleh kanak-kanak. Contohnya, mu nak gapo, yang sepatutnya dalam bahasa Melayu standard, awak nak apa. Dan yang kedua, dalam dialek Sarawak, kamek si pandai, dan sepatutnya dalam bahasa Melayu standard, saya tak pandai. Contoh yang terakhir adalah dalam bahasa Kedah, iaitu hang nak pi mana, dan sepatutnya dalam bahasa Melayu standard, iaitu awak nak pergi mana. Jadi apakah yang menyebabkan perkara ini berlaku? Antara punca penggunaan dialek yang meluas dalam kalangan kanak-kanak ini adalah seperti yang berikut. Pertama adalah disebabkan oleh persekitaran di rumah, iaitu terdapat ramai ibu bapa
yang menggunakan dialek ketika berkomunikasi dengan anak-anak. Oleh itu, anak-anak tersebut dan membiasakan diri dengan dialek itu sejak kecil lagi. Yang kedua, kurang pendedahan kepada bahasa Melayu standard. Jika kanak-kanak jarang menonton rancangan pendidikan atau dibacakan buku cerita dalam bahasa standard, terbiasa mendengar atau menggunakan bahasa yang betul. Yang ketiga pula, disebabkan pengaruh rakan sebaya, iaitu kanak-kanak mudah meniru cara percakapan rakan mereka. Iaitu jika rakan mereka bercakap dalam dialek, mereka juga akan terikut-ikut. Yang keempat pula, disebabkan tiada penegasan di sekolah, iaitu kadang-kadang guru tidak menegur penggunaan dialek, anggapan ia sesuatu yang biasa dan tidak mengganggu dan menyebabkan anak-anak terbiasa menggunakan dialek di sekolah. Seterusnya, apakah kesan penggunaan dialek ini terhadap perkembangan bahasa kanak-kanak? Yang pertama adalah menyebabkan kanak-kanak sukar menyesuaikan diri dalam bilik darjah, iaitu apabila ke prasekolah atau sekolah rendah, kanak-kanak mudah tidak memahami, mungkin tidak memahami arahan guru yang menggunakan bahasa Melayu standard. Yang kedua pula adalah kesannya menyebabkan kanak-kanak melakukan kesalahan dalam pembinaan ayat, iaitu struktur ayat dalam dialek berbeza daripada bahasa standard. Dan jika dibiarkan, kanak-kanak mungkin akan menulis dan membaca dengan struktur yang salah. Yang ketiga iaitu akan menyebabkan kanak-kanak itu kurang berkeyakinan untuk bercakap dalam bahasa Melayu standard, iaitu kerana mereka akan rasa janggal dan tidak yakin kerana jarang menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan seharian. Yang keempat, kemahiran bahasa mereka juga akan terganggu jika mereka sering menggunakan bahasa dialek. Ini termasuk kesalahan dalam sebutan tata bahasa dan juga kosakata. Akhirnya akan memberi kesan kepada keseluruhan kemahiran bahasa kanak-kanak. Jadi untuk menyelesaikan isu ini, apakah cadangan yang boleh kita lakukan? Antaranya adalah kita sebagai guru perlulah sentiasa menggunakan bahasa Melayu standard di dalam kelas. Hal ini kerana penting supaya kanak-kanak mendengar, meniru dan membiasakan diri dengan penggunaan ayat dan sebutan yang betul. Kerana kita ini merupakan role model kepada kanak-kanak. Yang kedua, kita juga boleh menggalakkan aktiviti bahasa. Contohnya waktu bercerita, membaca bersama, nyanyian, drama pendek dan aktiviti permainan bahasa. Semua ini boleh membiasakan kanak-kanak, semua ini boleh membantu membiasakan kanak-kanak dengan bahasa standard dalam suasana yang menyeronokkan. Yang ketiga pula, kita boleh mewujudkan sudut bahasa di kelas, iaitu di sudut ini kita boleh paparkan perkataan dalam dialek dan maksudnya dalam bahasa standard. Jadi dengan cara ini, kanak-kanak dapat membezakan penggunaan kedua-duanya antara penggunaan dialek dan bahasa Melayu standard. Yang keempat, ibu bapa juga perlu terlibat bagi menangani isu penggunaan dialek ini. Kerana ibu bapa memainkan peranan yang besar untuk mendidik anak mereka. Iaitu kita boleh mengajak ibu bapa untuk menyuruh ibu bapa untuk bercakap dengan anak-anak mereka menggunakan bahasa Melayu standard sekurang-kurangnya beberapa jam sehari. Seperti ketika makan bersama, waktu belajar ataupun sebelum tidur. Iaitu untuk membiasakan anak mereka. Yang kelima, kita juga boleh menggunakan bahasa bantu belajar yang menarik. Contohnya buku bergambar, video animasi dan kad imbas yang menggunakan bahasa Melayu standard. Hal ini supaya dapat menarik minat kanak-kanak dan menjadikan pembelajaran bahasa lebih menyeronokkan. Dan sudah pasti mereka akan lebih
berminat untuk mempelajari berkaitan bahasa Melayu standard. Jadi setelah diteliti dan ditelusuri sehingga ke akar umbi, kita dapat merumuskan bahawa terdapat 4 isu yang penting sering berlaku dalam penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak, iaitu antara kesalahan sebutan dan intonasi yang boleh menjejaskan pemahaman dan penyampaian makna. Yang kedua adalah kesalahan penggunaan kata ganti nama dan kata tugas yang mengganggu pembinaan ayat yang betul. Yang ketiga pula ialah berkaitan isu pertukaran dan percampuran kod yang menyebabkan kekeliruan dan kurang keyakinan untuk menggunakan satu bahasa secara menyeluruh. Dan isu yang terakhir adalah penggunaan dialek secara meluas yang boleh mengganggu pembelajaran bahasa Melayu standard kanak-kanak. Walaupun isu-isu ini sering berlaku, namun kita sebagai guru dan ibu bapa perlu memainkan peranan penting supaya dapat membantu kanak-kanak menguasai bahasa dengan betul, kerana ia bukan sahaja memberi kesan kepada komunikasi harian, tetapi juga kepada keseluruhan pembelajaran mereka di prasekolah, sekolah rendah dan seterusnya. Jadi marilah kita bersama-sama menyokong perkembangan bahasa kanak-kanak dengan mewujudkan persekitaran yang kondusif, menyediakan bahan yang sesuai dan menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Melayu standard setiap hari. Jadi sekian sahaja pembentangan daripada kami bertiga. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga perkongsian ini memberi manfaat untuk kita semua dalam mendidik generasi yang fasih, yakin dan berkemahiran dalam bahasa ibunda mereka sendiri. Tetapi sebelum saya menutup perbincangan kita pada hari ini, saya ingin membuka sesi soal jawab kepada penonton kita. Baiklah, saya ada soalan untuk pembentang pertama tentang kesalahan sebutan dan intonasi. Soalannya ialah, mengapakah kanak-kanak sering mengalami kesalahan dalam sebutan dan intonasi walaupun tidak dalam kelas? Sangat menjawab. Baiklah, soalan kedua saya ialah berkenaan dengan isu kedua, iaitu kesalahan kata ganti nama dan kata tugas. Soalannya ialah, bagaimana kesalahan penggunaan kata ganti nama dan kata tugas boleh memberi kesan
kepada perkembangan tata bahasa kanak-kanak? Baiklah, terima kasih atas soalannya Dayangku Safira. Okey, jadi kesalahan dalam penggunaan kata ganti struktur ayat dan kefahaman keseluruhan mesej yang disampaikan oleh kanak-kanak. Apabila kata ganti seperti saya, dia atau kami digunakan secara tidak tepat, ia boleh menimbulkan kekeliruan seperti subjek atau objek dalam sesuatu ayat. Begitu juga dengan kata tugas seperti di, ke atau dari. Jika tersalah guna, ayat akan tidak gramatis dan sukar difahami. Kesalahan ini jika tidak dibetulkan sejak awal boleh menjadikan kebiasaan yang sukar dibuang sekaligus menjejaskan kemahiran menulis dan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat menggunakan ayat dengan betul. Kesalahan ini jika oleh itu pembetulan secara berterusan melalui bimbingan lembut, aktiviti bermain bahasa dan penggunaan contoh dalam konteks sebenar amat penting untuk memperkukuh asas tata bahasa mereka. Adakah saya menjawab soalan anda? Terima kasih, sangat menjawab. Baiklah, untuk soalan ketiga pula, soalan saya berkaitan dengan pertukaran dan percampuran kod. Okey, soalannya berbunyi, adakah wajar membenarkan kanak-kanak menggunakan percampuran kod ketika berkomunikasi dalam fasa awal perkembangan bahasa? Hebat jawapan. So, untuk soalan yang terakhir, saya nak tanya pasal penggunaan dialek. Soalannya berbunyi, bagaimana guru boleh membantu kanak-kanak yang terbiasa dengan dialek tempatan untuk menguasai bahasa Melayu standard tanpa menjejaskan identiti mereka? Baiklah, untuk soalan anda sebentar tadi, sebagaimana kita tahu, guru memainkan peranan penting dalam membantu kanak-kanak beralih daripada penggunaan dialek kepada bahasa Melayu standard secara berhemah dan inklusif. Jadi pendekatan terbaik ialah dengan menghargai kepelbagaian bahasa yang dibawa oleh murid. Tetapi dalam masa yang sama, pembimbing mereka menggunakan bahasa standard dalam konteks formal seperti di bilik darjah. Guru telah menggunakan pendekatan seperti terjemahan kontekstual. Contohnya, jika murid menggunakan dialek, guru boleh mengulang kembali dalam bahasa Melayu baku sebagai contoh yang betul tanpa merendahkan dialek tersebut. Aktiviti seperti membaca kuat, bercerita dan main peranan juga dapat membantu
kanak-kanak menyesuaikan diri dengan struktur dan standard. Dengan cara ini, murid tidak akan merasa malu dengan asal-usul mereka. Tetapi mereka tetap boleh menyesuaikan bahasa mengikut situasi dengan yakin. Adakah saya menjawab soalan Safira? Wih, sangat menjawab, sangat menjawab. Okay, sebab jawab soalan. Oh, ya itu saja, tak ada soalan lagi. Okay, baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rakan saya Najla dan Izzah serta penonton kita pada hari ini iaitu Safira yang masih setia bersama kami dalam webinar ini. Sekian, terima kasih.